Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke majlis pengundian Festival Nasyid dan Khot Sekolah-Sekolah FNKSS kategori menengah bagi peringkat daerah Klang tahun 2025. Jadi insya-Allah pada majlis ini ataupun video kali ini saya akan mewakili pihak unit pendidikan Islam untuk membuat pengundian bagi festival tersebut, dan pengundian dijalankan melibatkan 10 sekolah menengah yang tertera seperti ditunjukkan. Okey, baik, dan undian adalah berdasarkan will of name. Jadi keputusan pengundian adalah muktamad dan harap semua boleh menerima undian tersebut. Okey, baik, kita teruskan untuk sekolah menengah. Pengundian pertama. Okey. Okey, sekolah yang mendapat undian yang pertama adalah Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin. Giliran nombor 2. Iaitu Sekolah Agama Menengah Hishamuddin Sungai Berteh. Seterusnya adalah giliran yang ketiga. Iaitu SMK Meru. Giliran yang keempat SMK Sungai Kapal Indah, SMK SKI. Pada giliran yang bernombor 4. Seterusnya giliran yang kelima. Adalah baik, SMK Shah Bandaraya. Giliran yang keenam. Giliran keenam adalah SMK Kota Kemuning. Keenam. Seterusnya adalah giliran yang ketujuh. Iaitu Sekolah Kisas. 7 Kisas. Giliran yang ke-8. Iaitu SMK Teluk Gadung. Giliran yang ke-9 dan yang ke-10. Okey. 9 adalah SMK Tengku Idris Shah. Dan secara automatiknya Sekolah SMK Datuk Hamzah adalah pada giliran yang ke-10. Jadi ini adalah pengundian bagi FNKSS Nasyid Sekolah Menengah Peringkat Daerah Klang yang akan dijalankan pada hari Rabu. Baik, terima kasih dan jumpa di sana.